Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum saya memulakan apa yang hendak saya katakan pada hari ini, marilah kita bersama-sama berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama bersama saya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, alhamdulillah. Jadi pada hari ini, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, saya akan bicarakan satu tajuk yang mengenai satu perkara yang kita tahu, tetapi kadang-kadang kita lupa. Bukan sebab kita tak pernah diberitahu atau diingatkan, tapi kerana kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tajuk saya pada hari ini ialah solat, pertemuan kita dengan Allah. Baiklah, cuba hadirin dan hadirat bayangkan, sedang kita sibuk dengan urusan dunia, dengan pekerjaan, persekolahan dan sebagainya, tiba-tiba telefon kita berbunyi. Telefon kita yang terletak di meja di hadapan kita berbunyi, kring 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 kring. Lalu apabila kita angkat telefon itu, kita lihat nama yang tertera pada telefon itu bukanlah nama yang besar, bukan nama seorang CEO pengurus syarikat, bukan nama guru besar, malahan bukan juga nama ibu bapa kita, tetapi yang tertera di situ nama perkataan yang tertulis Allah Subhanahu wa taala. Itulah solat. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan cara solat, kerana solat adalah pertemuan kita dengan Allah. Allah memanggil kita dengan menggunakan azan. Allah tidak memanggil kita dengan menggunakan ringtone telefon. Allah tidak memanggil kita dengan menggunakan mesej seperti WhatsApp dan Telegram, tetapi Allah menggunakan azan. Azan yang berkumandang 5 kali sehari, setiap hari, yang menyapa telinga kita dan menyentuh jiwa kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, solat merupakan rukun Islam yang kedua. Ia bukanlah sekadar kewajipan, tetapi solat merupakan satu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat memberikan kita ketenangan dan juga menjadi kunci kepada penyelesaian dalam segala apa yang kita ada di dalam hidup kita. Pernah tak kita terfikir, kadang-kadang dalam hidup kita, kita berasa serabut, kita berasa tak tenang, setiap urusan kita di dunia ini tak pernah selesai, duit yang kita cari tak pernah cukup, hati sentiasa resah gelisah dan jiwa berasa kosong. Tetapi setiap kali kita solat dan mengangkat takbir Allahu Akbar dan menunaikan solat sehingga kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita berasa tenang. Setiap kali selepas solat, kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah, memohon keampunan dan diberikan petunjuk, kita berasa bahagia dan kita berasa seperti masalah kita, setiap urusan kita di dunia ini diselesaikan, walhal urusan dunia kita masih lagi belum selesai. Ingin saya tanya, kenapa kita berasa begitu? Hal ini kerana solat memberikan kita ketenangan. Ya, saya faham sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang penuh dengan kekosongan, yang penuh dengan kekurangan ini, seperti tuan-tuan dan juga seperti saya, kita seringkali lupa, seringkali lalai. Ada kalanya kita solat, ada kalanya kita tertinggal, ada kalanya kita solat dengan penuh khusyuk, dan ada kalanya kita solat tapi kita masih lagi memikirkan hal-hal duniawi. Walau bagaimanapun, hadirin dan hadirat yang saya rahmati sekalian, janganlah kita sesekali meninggalkan solat, kerana solat merupakan satu hadiah dan bukannya beban kepada kita. Ada satu kisah yang ingin saya kongsikan kepada muslimin dan muslimat yang sedang mendengar. Ada satu orang pemuda yang merupakan seorang pemuda yang banyak berbuat dosa. Hubungan dia dengan Allah tidak pernah dekat. Dia sentiasa jauh daripada Allah. Tetapi satu hari dia ingin solat. Dia dengan niat, dia mengatakan, aku solat ini bukan kerana aku seorang yang baik, tetapi aku ingin berubah menjadi baik. Itulah solat. Solat bukan hanya untuk orang-orang yang baik, tetapi untuk orang-orang yang ingin berubah menjadi baik. Bukan untuk orang yang suci, tetapi untuk orang yang ingin menyucikan diri. Jadi sebelum saya mengakhiri bicara saya pada hari ini,
ingin saya ingatkan sekali lagi kepada muslimin dan muslimat sekalian, solat itu bukanlah sekadar kewajipan, ia satu pertemuan. Solat itu bukanlah beban kepada kita orang-orang Islam, tetapi satu hadiah kepada kita sebagai satu pertemuan kita dengan Sang Pencipta, sebagai satu jalan untuk kita mencari penyelesaian dan segala solusi dalam hidup kita. Ingatlah, di dalam azan itu sendiri yang kita dengar setiap hari 5 kali sehari pun sudah mengatakan hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Marilah menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Jadi setiap kali kita berasa serabut, setiap kali kita ingin mencari jalan penyelesaian, tunaikanlah solat, pergi dan tunaikan janji kita kepada Allah. Sesungguhnya jika kita menjaga solat, jika kita menjaga hubungan kita dengan Allah, nescaya insya-Allah Allah akan menjaga kita di dunia dan juga di akhirat, dan kita akan diberikan kejayaan. Itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.